Alhamdulillah dalam komuniti kita ada Ustaz Nabil. Sebenarnya antara yang boleh kita amalkan untuk mengusir jin dan syaitan ialah dengan mengamalkan ayat yang ke-102. Ada banyak poin-poin yang kita boleh ambil, pengajaran dan juga isi kandungan setiap satu baris ayat, setiap perkataan yang ada dalam muka surat ini penuh dengan makna. Cuma disebabkan masa yang singkat, saya ingin mengajak kita semua untuk fokus kepada perkataan yang sangat-sangat unik dan sangat dekat dengan kita. Walaupun cerita dalam muka surat ini adalah cerita tentang Nabi Sulaiman. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada mana-mana manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke tiupan sangkakala yang terakhir. Tak ada siapa boleh mendapat kelebihan yang sama macam Nabi Sulaiman. Menguasai seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, termasuklah jin-jin. Sehingga kan diberitakan dalam ayat yang ke-102 sampai ke tahap ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Sulaiman akhirnya dipesongkan oleh generasi terkemudian, lalu lahirlah yang dinamakan sebagai ilmu sihir. Ilmu sihir. Jadi kita tak nak bincang panjang tentang perkara tersebut, sejarah tersebut. Yang paling penting ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada sihir, daripada syirik, daripada bergantung kepada jin dan juga syaitan dalam memohon bantuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk menjadi seorang yang mengesakan Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Nak apa saja mintalah dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah ilmu yang sebenar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi sehinggalah di penghujung ayat dalam muka surat ini, dalam baris kedua terakhir dan yang terakhir, kita boleh tengok Allah menyebut wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah itu yakhtassu, mengkhususkan, maksudnya memilih orang birahmatihi, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, man yasha, sesiapa sahaja yang dia nak. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh memilih untuk memberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang Allah nak. Jadi hari ini marilah sama-sama kita renung betul-betul ayat ni. Kita tatap ayat ini, wallahu yakhtas man yasha. Dan Allah itu memilih sesiapa saja yang Allah nak untuk diberikan rahmatnya. Tidakkah kita terasa teringin sangat nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Nak lagi kita sekarang ni berada di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Kita berada di separuh yang terakhir. Mudah-mudahan semalamlah yang kita aktif, kita sibuk, kita bersemangat, salat malam, baca Al-Quran, infak, bagi makan, buka puasa, sahur, beli makanan bagi dekat orang. Apa sahaja yang kita buat, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan percayalah bahawa kesedaran ataupun lintasan hati kita untuk buat baik walaupun sekecil-kecil perkara, itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buatkan kita orang yang kaya tapi kedekut. Allah boleh buatkan kita orang yang banyak tenaga tapi kedekut tenaga dia untuk bantu orang. Allah boleh buat kita orang yang banyak masa lapang tapi kedekut nak bagi dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah cetuskan kita untuk buat banyak kebaikan, kebajikan melalui modal-modal yang Allah berikan dari segi masa, tenaga, harta dan sebagainya, Allah yang cetuskan perkara tersebut untuk kita buat baik. Itu satu. Yang kedua, Allah juga yang berikan modal-modal tersebut. Itu yang kedua. Bahkan Allah SWT mudahkan pula kita. Bila kita teringin nak bersedekah, banyak pula rezeki kita yang masuk. Bila kita teringin nak tolong orang, banyak pula tenaga kita yang asalnya tadi letih. Bila kita nak bercakap dekat orang, ada pula suara. Sedangkan tadi serak-serak,
Nampak tak? Macam mana Allah itu memilih rahmatnya untuk diberikan kepada sesiapa sahaja. Dan kita sentiasa diselubungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi. Subhanallah. Jadi bila kita baca ayat ini, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, kita kena pegang dia betul-betul. Ini adalah azimat hidup kita. Kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita yakin bahawa kita sentiasa baik? Tak. Adakala kita terlanggar, adakala dalam tempoh yang sangat lama kita abaikan Allah, kita abaikan kalimah-kalimah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita double standardkan ayat Al-Quran berbanding ayat-ayat dalam bahasa yang lain. Ayat-ayat dalam bahasa yang lain kita usaha untuk faham makna dia, tapi ayat Al-Quran, bahasa Allah, kita abaikan. Tidakkah kita rasa berdosa? Cetusan hati untuk kita rasa berdosa itu sebenarnya datang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh pilih siapa-siapa saja. Sebab tu bila kita bercerita tentang Al-Quran, ada orang yang belum terbuka hati. Maknanya apa? Kita kena bersyukur dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah pun buka pintu hati kita. Kerana disebabkan rahmat Allah lah kita rasa tersedar dan rasa berdosa selama ini kita abaikan, kita double standardkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita nak ajak orang, nak bagi kesedaran dekat orang, kadang-kadang orang reject kita. Disebabkan rahmat Allah yang ada dekat kita, kita tak boleh bagi dekat dia. Kita kena doa, ya Allah, kau rahmatilah dia, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau kasihani aku, ya Allah. Kau buatkan aku terbuka hati, ya Allah. Kau buatkan aku rasa bersalah selama ni aku buta makna Al-Quran, ya Allah. Kau bagilah dekat dia juga, ya Allah, kesedaran yang sama, ya Allah. Ya Allah, aku hanyalah alat untuk kau guna, ya Allah. Pergunakanlah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah adik-beradik aku, ya Allah. Wallahu yahtassu birahmati man yasha. Ya Allah, engkaulah yang memilih sesiapa saja untuk diberikan rahmat. Dan kalau kita tengok ayat sambungan, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah pemilik al-fadli, segala kelebihan al-azim yang sangat agung. Apakah kelebihan-kelebihan agung yang Allah sediakan untuk kita? Terlalu banyak sebenarnya. Kat dunia lagi Allah sediakan kita petunjuk, iaitu Al-Quran. Kat dunia lagi Allah berikan kita hidayah. Kat dunia lagi Allah selubungi kita dengan rahmat. Allah berkati hidup kita dan macam-macam. Itu adalah kelebihan yang sangat agung. Allah pemilik segala kelebihan tersebut. Jadi bila kita faham bahawa Allah boleh pilih siapa saja untuk bagi rahmat, dan Allah ada kelebihan yang sangat banyak, yang sangat agung, kita harapkan kita dapat kelebihan tersebut, kita dapat rahmat tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang sentiasa dalam panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di situ sahaja. Minta maaf seandainya walaupun dia perkataan yang pendek, tapi saya harap sangat kita dapat menyelami apakah maksud Allah apabila Allah menyebut kepada kita wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Bukan sekadar untuk kita agungkan Allah, tapi ada satu tugasan kita di sebalik ayat tersebut. Dan yakinlah bahawa wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki kelebihan yang sangat agung, yang sangat banyak. Mintalah dekat Allah. Nak jadi kaya, minta dekat Allah. Nak jadi cerdik, minta dekat Allah. Nak jadi celik makna Al-Quran, minta dekat Allah. Nak ada 1 juta manusia faham Al-Quran, minta dekat Allah. Segala-galanya kita minta dekat Allah sebab ada kelebihan sangat banyak. Assalamualaikum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada MC hebat kita.